Tengah cari idea nak buat apa jap. Kawan saya bagi tahu ada event carnival dekat Brookhaven ni. Mari saya tengok kat tingkap. Oh, saya dah nampak lah guys, ada kat situ. Macam best lah. Hey, what's up guys, bersama lagi saya Alan CyberX. So video kali ni saya nak tunjuk dekat korang, dekat Brookhaven ada event baru, iaitu Brookhaven Summer Carnival. Dan mana korang belum subscribe lagi, pastikan korang subscribe dan pastikan korang like video ni. Okay, mana yang korang belum main, tengoklah video ni, okay. Dan mari kita mulakan. So dekat sini ada apa ni? Ni apa? Tiket. Saya dapat apa? Buy tiket. Oh, dekat sini ada macam game pass. Saya tadi dah kutip 5 tiket. Kalau kumpul apa ni? Dapat apa ni? Dapat patung. Okey, kita mula kutip kot tiket ni. Sini ada apa? Sini ada price. Oh, ni lah yang patung-patung tu. Okey, kalau saya kumpul 20 tiket, saya dapat beli book Bobcat, Cannon 100, Balloon 500, Splash Pad 1500 dan banyak lagi kat sini. Oh, ada yang tak ada. Ada yang 3 hari lagi. Okey, kalau macam ni korang kena kutip tau, kutip tiket ni. Korang bolehlah kumpul untuk nak beli patung ke, nak beli rumah ke. Tengok macam sekarang ni saya dah kumpul sampai 20 tiket. Sini boleh main basketball. Oops. Kalau satu bola bersamaan dengan 45 ke macam mana? Saya power lah guys main ni. Saya power lah guys. Okey, lagi 9 saat macam tu. Saya dapat berapa? 40. Yes, 40. Ya, saya dapat apa ni? Golden basketball skin. Saya dah dapat banyak lah guys. Jadi tadi saya ada 44 bola saya dapat masukkan. Jadi saya dapat yang bawah sekali lah ni. Sekali dengan tiket 65 tiket ni, dan sekali dengan basketball gold. Power lah saya. Saya bab basketball ni saya memang power ya guys. Korang boleh cuba dekat Brookhaven sekarang. Sini ada tempat lepak-lepak. Ada konsert lah. Next performance 16 minit ke macam mana tu. Kita boleh duduk sini, kita boleh tengok orang menyanyi. Sini ada The Yellow Vetter. Ni yang benda tinggi tu, yang pusing-pusing. Bukan pusing-pusing, yang kita naik macam lift tu. Earn ticket for riding. Boleh dapat tiket lagi. Wah, bestnya. Setiap kali kita main, kita boleh dapat tiket. Saya naik jap. Nak duduk mana? Kita duduk sini. Okey, bila nak start? Fuyo, tingginya. Saya boleh nampak satu Brookhaven kat sini. Wah, best lah guys. Bila boleh turun ni? Saya dah takut dah. Alamak. Saya dah dapat 100 tiket. Jap, betul ke? Lah, dekat tiket saya sekarang dah 145. Wah, best betul. Setiap kali main dapat tiket. Dekat sini ada Jungle Nugget. Go-kart. Ada go-kart lah guys.
Tapi lagi 3 hari 9 jam. Alah, baru nak main. Tak apalah, nanti kita buat video part 2 Kita buat bahagian 2. Kita tengok macam mana. Wow, dia ada track dia, ada jalan dia, tapi ada benda yang tak siap. Alah, baru nak main tu go-kart. Tapi tak apa. Okay, kat sini ada broke wheels. You must stay seat to get ticket. Kita kena duduk untuk dapatkan tiket. Earn ticket for riding. 80 tiket. Wah, bestnya. Okay, kita ambil warna pink ke merah ni. Okay, kita duduk. Wah, wah, cantiknya pemandangan kat sini. Alamak, saya terlepas tiket tadi. Wah, uyo, lawanya dari atas ni. Okey, kita dah habis. Mari kita tengok seterusnya. Ada tiket. Ada apa lah guys kat sini? Ada rumah. Fuyo. Ada rumah lah guys. Special summer bundle. Mari kita tengok kat dalam. Kita review rumah carnival ni. Fuyo. Ada tempat basketball juga kat sini. Bawah ni ada apa? Ni macam tempat rehat-rehat, macam dapur. Ni yang garage tadi. Boleh naik kereta ke? Alah, tak boleh bawa dah guys. Ni cuma sekadar hiasan. Okey, kita naik atas. Ini yang tempat baling bola. Lepas tu orang yang duduk sini jatuh. Kita naik lift kat sini jap. Ni tempat living room. Wah, ruang tamu dia cantik. Dapur dia cantik. Boleh makan ramai-ramai kat sini. Wah, tandas dia cantik betul. Okey, ni tempat beranda dia. Wah, baguslah rumah ni. Ada gelonsor kat sini. Wah, ada gelonsor weh. Sekejap. Kita kena naik atas. Bedroom. Okey. Wah, ni tempat tidur guys. Wah, ada akuarium, ada ikan. Wah, ikan. Ni Finding Nemo ni. Wah, cantik lah. Bagus-bagus. Update kali ni tak mengecewakan. Boleh ajak kawan tidur sekali. Ni lah tempat gelonsor dia. Kenapa tak boleh masuk? Ada pintu ke? Saya tak boleh masuk. Wah, ni tempat atas bumbung dia. Ni lagi tempat lepak ni guys. Sekejap, saya boleh bakar ke? Tak boleh. Dia ada tempat mandi kat sini. Bestnya. Sinilah gelonsor dia. Saya nak naik lah. Wow, aduh. Wah, dia ada air kat sini. Tapi saya nak masuk yang belah sana tu. Macam mana? Okey, saya dah tahu. Okey, kita masuk dari sini. Kita masuk sini. Dan jumpa jalan. Baru kita main gelonsor. Wow, bush. Aduh. Alamak. Kita kat dalam ni. Lepak lu. Dia ada balloon pop. Boleh main tembak-tembak kat sini. Tengok guys, saya tembak. Saya power punya main ni. Wow. Wah, power lah, saya dah 10.
Let's go. Alamak, 23 je. Kita buat lagi sekali. Kita kena pecah rekod. Ya, kita dah pecah rekod. Yes. Dah 41. Okey, tiket kita dah kumpul sebanyak 290 tiket. Ui, ni ada apa ni? Wow. Lama. Wow. Oh, sini kalau korang nak pusing-pusing naik belon ni pun boleh lah guys. Fuyo, ada bazooka. Oh, macam biasa. Kita naik ke atas. Aduh, salah. Wow, okey lah guys, itu saja pada video kali ini. Saya harap korang semua enjoy dengan video ni dan korang boleh main dengan kawan-kawan korang dekat Brookhaven untuk event Carnival. Jadi, ya, pastikan korang like dan subscribe. Dan mungkin saya akan buat part 2 dekat YouTube saya. Jadi jumpa korang pada video akan datang. Bye bye.